Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel Khair Afif. Untuk video kali ni saya ada nak buat satu special delivery untuk regular customer saya yang selalu order arowana dengan saya. Jadi dekat belakang ni ada seekor arowana MGBB yang baru sampai pagi tadi. Jadi kita terus COD lah dekat customer yang order tu. Jadi jom kita pergi hantar di Wakaf Baru, Kelantan. Jadi alang-alang saya balik kampung, saya open order itu, alhamdulillah ada buyer 2 ekor arowana MGBB saiz 12 inci, 12 inci plus minus macam tu lah. Jadi tanpa buang masa, jom kita pergi hantar ikan dekat customer tu. Okay, ni kawasan rumah customer saya. Kat sebelah sini ada sawah padi. Memang cantik kawasan ni. Sebab dia regular customer, saya dah tak perlu pakai waste lah. Memang dah ingat rumah dia. Saya rasa dah lebih kurang 5 ekor dah dia beli dengan saya. Tengok sawah padi cantik, ya Allah. Jom, kita dah nak sampai lah. Okay, hari ni kita hantar seekor arowana MGBB ke Wakaf Baru. Customer ni buat welding, Kamal Welding. Jom kita masuk akuarium. Okay, ni delivery MGBB. Customer minta terus masuk dalam akuarium. Ini flower horn dia. Okay, ikan selamat sampai ke customer. Kita rendam dulu 5 minit, bagi dia stabil dulu suhu air. Nanti baru kita lepas dalam akuarium customer. Okay, selamat mendarat. Alhamdulillah. Kita payung sikit video ikan baru sampai. Ni arowana MGBB klasik. Boleh tengok tu sisik cu dia full. Cu halus full. Blue base, sisik level 5 pun cantik. Okey.
dihantar dalam keadaan selamat. Thank you support. Alhamdulillah settle COD ke customer. Owner ikan ni tak ada kat rumah ini sebab ada kerja luar. Jadi siapa nak order welding ke area Kelantan, boleh roger ni, Kamal Welding, Wakaf Baru. Kerja dia memang comel, welding ni cantik. Tengok ni dia buat sendiri semua ni. Okay, thank you support. Jumpa lagi next video. Siapa-siapa nak order ikan ke apa, jom, boleh PM tepi. Jadi insyaAllah next saya akan kongsi lagi banyak video tentang hobi saya, itu bela ikan lah, terutama ikan arwana. Cara setup air ke apa, insyaAllah saya share lagi. Dah lama sebenarnya saya tak share video-video ikan ni dekat YouTube. Dulu adalah, bagi siapa yang dah subscribe saya dari awal dulu, dia akan perasan lah mungkin yang saya set up fiber tank, saya bela arwana, saya bela ikan-ikan monster. Jadi thank you support. Jangan lupa like, subscribe dan share video. Bye bye, jumpa next video.